Tiba-tiba pagi-pagi ada dekat airport. Sebab kita orang nak pergi ke mana? Ke mana? Kita pergi mana? Surabaya. Surabaya. I go under, hold my breath and flow. Trust the current takes me safe for sure. Now this is my remedy, remedy. Let the seas sway with me, with me. Regaining my energy, energy. Let the seas sway with me, sway with me. My remedy, remedy. Let the seas sway with me, with me. Regaining my energy, energy. Let the seas sway with me, sway with me. Excited tak? Pergi Surabaya. Ngantuk. Ngantuk. Ni bukan aktiviti kita kan. Kita macam dah tak minat benda-benda macam ni. So tiba-tiba kena pergi. Macam okey je lah. Cerita dia plan dia last minute gila. Tiba-tiba mak saya beli tiket apa semua. Lepas tu terus kita orang cakap okey lah je lah pergi Surabaya. Lepas tu sebenarnya kita pergi Gunung Bromo Gunung Bromo. Saya pakai jaket awal sebab saya punya luggage tu penuh gila dengan baju. So yeah, let's go. Day 1 Surabaya. Kita pergi Surabaya dulu. Lepas tu pergi Jogja. Jogja. Pergi mana? Pergi mana? Tumpak Sewu. Lepas tu baru pergi ke Bromo. Perjalanan 4 hari 3 malam dekat Surabaya. Banyak aktiviti yang macam best sikit lah nak buat. Tak ada bosan sangat. Macam hari tu pergi Jakarta kan just jalan-jalan cari mall apa semua. So macam tak banyak aktiviti yang kita orang boleh buat. So disebabkan itu saya tak bawa kamera Sony. Saya bawa apa, action cam je senang. Kamera kecil-kecil. So tak ada lah terbeban sangat nanti nak fikir apa, masuk air ke apa kan. Sebab kat sana Tumpak Sewu tu air banyak Banyaklah air terjun. Dia air terjun Oh, dia air terjun. So air terjun. So jumpa korang kat sana lah. Ni nak naik flight dah. Sekarang pukul 6.40. Tinggal tunggu sampai dan kita akan terbang ke Surabaya. Let's go guys. So setiap shot saya akan komenkan dengan SD5 punya shot juga. Sekalikan dengan apa nama dia? Boleh mineral air kosong, plain water je. Thank you. Sama-sama. Pairkan dengan ni. So XT5 ni akan shoot video-video macam close up ke ataupun video-video macam yang lawa-lawa, yang vlogging kamera ni je, action cam je. So okey lah, ada pair juga. So okey lah, nak gerak dah. Semua tengah masuk, tengah berebut seat. Sebab seat dia macam mana, dia main masuk je, pilih sendiri mana nak duduk. Singgah makan jap dekat sebelum naik atas. Singgah makan dulu dekat area Bromo ni juga. Tengok tempat makan dia pun macam best tau. Tenang kan? Tenang gila. Pokok-pokok apa semua. Untuk naik. Tapi selesa kan makan. Basikal tu. Alung punya kotak tu France tu basikal punya. Makan masa 2 jam juga untuk sampai Bromo daripada airport ni. Sekarang ni baru masuk kawasan kampung dia. Cantik. Banyak jagung-jagung, banyak hijau-hijau lah. Semua tenang. Kawasan dia berbukit. So nak kena naik bukit, nak kena mendaki daripada bawah sampai atas tu lebih kurang 1 jam. Sebab ialah jalannya kecil. Lepas tu orang lain daripada menurun ke bawah pun nak guna jalan yang sama. So memang itulah, lambatlah sikit untuk sampai atas. Tapi tengok suasana kampung dia cantik lah. Saya pun macam tenang, suka tengok perumahan-perumahan yang macam lama sikit kan. Dah usang tapi still ada orang duduk tu. Tak, seronok lah. Kita dah sampai dekat area hotel. Hotel dia macam biasa lah. Dia macam resident lah, dia macam rumah. Okay lah. Tapi cuaca dah start rasa sejuk. Tapi tak ada sejuk sangat. Mungkin malam nanti sejuk gila. Saya dah standby barang penting, barang mustahak, paling mustahak kat sini. So jom kita tengok bilik rumah dia macam mana. Let's go. Ni luar ni? Kat luar? Tanda di sana. Kau betul? Betul lah. Tanda kat luar? Ya. Bang, Mas, tanda sini di luar? Anda ada di dalam bilik. Kau jangan bantai kau nanti kan. Kau jangan buat kelakar-kelakar. Janganlah, jangan buat hal lah. Assalamualaikum. Oh, actually ni satu rumah tak buka lampu lagi.
Satu rumah lah ni. Oh, ada karaoke. Nanti tu nanti rehat dulu. Boleh. Wah, biliknya cantik. Tapi malamnya sejuk kan? Ya. Sebab tengok biliknya tak ada aircon, tak ada kipas. Okey ya, sejuk eh? Okey, bisa dibuka juga. Oh, okey. Sekitar 16 degree di sini. Malam? Malam 16 degree. Sejuk. Promo nanti 8 degree. 8? Promo atas? Atas ya. Pukul 1 boleh. Gerak pukul 2 pagi. 2 pagi ya. Ke promo. Kalau nanti jam. Tapi kita bawa beg semua pergi ke atau Tidak, biar dulu? tinggal sini. Jadi pintu belakang sama pintu depan nanti di lock. Boleh simpan satu buat dibawa ke tol. So sekarang ni memang dah nak rehat. Sebabkan pukul 2 pagi lagi nak kena keluar balik pergi Bromo naik ke gunung tu. So saya decide untuk rehat. Saya stop dulu vlog dekat sini and sambung vlog dekat Bromo tu nanti lah. Sebabnya memang semua dah penat. Memang satu malam tak tidur, just tidur dekat dalam flight, tidur kat dalam van tu pun tak nyenyak. So memang penat gila. Nak dapatkan energi balik untuk daki, kena tidur lah, kena rehat dulu satu hari kat sini. Lepas tu malam nanti, pagi nanti nak pergi naik gunung tu, adalah energi. Tak tahu lah sebab kita ni kan badan besar-besar. So jadinya takut juga kalau semput ke apa ke kan. So wish good luck lah. Nak charge gear-gear yang patut untuk bawa pergi vlog malam ni. Kamera, flash pula lampu. Lepas tu adalah benda-benda lain, bateri ekstra apa semua itu semua nak kena charge dulu. Takut nanti malam time tengah record apa semua tu tak dapat bateri habis, tak dapat nak continue sampai habis apa semua kan. Homestaynya sebelah surau, dekat. So senang sikit lepas ni. Kalau nak maghrib ke apa nanti just pergi je, senang. Boleh jemaah sekali, tak pernah kan. So why not? First time. Lepas dah tanya tadi abang-abang kat sini, diorang cakap 16 darjah Celsius. And bila dekat atas Bromo nanti 8 Celsius. Okay lah, pakai jaket apa semua saya rasa okay lah. Tak adalah teruk sangat. Maybe macam genting macam tu. So tak adalah sejuk yang sampai menggigil, sampai yang tak boleh bernafas apa semua tu kan. Let's go. Kita kira makan lah. Makan dulu. Kau gila tak? 2 Korean garlic cheese. Betul. 1 latte, 1 aren latte. Macam biasa kita makan dulu dekat mana ni? Dekat atas Bromo jugalah. Makan dulu, isi perut sebab naik nanti pukul 1 lambat lagi. So macam lapar nak dinner dulu pukul 8.30. Tapi kat sini baru pukul 7.30 macam tu lebih kurang. Kan kat sini macam ada kafe-kafe macam tu. So yalah, minum air panas, makan roti. Punya gambar Rico ni cantik dulu. Cantik gila kalau korang tengok betul-betul. Kalau tengok sekarang ni macam tak nampak sangat kan. Tapi kalau korang tengok betul-betul lain lawa. Tak menyesal lah saya beli ni and bawa pergi ke mana? Bromo. Pukul 2 pagi dekat Indonesia sekarang. Naik gunung kan, so kena pakai smart sikit lah. Orang dah start naik. Kita akan naik jeep macam ni guys. Saya bawa lampu, senang. Sebab in case kalau kat sana gelap sangat ke apa ke, no problem. Ni macam bukit ni. Dia badan naik tangga je. Siap mana-mana pun siap bawa tongkat dul. Kau jangan main-main siap bawa tongkat dul. Saya nak vibe tu je. Nak acah-acah je. Tapi okay, let's go. Gila Pak mana? Ajak dia dulu. Tak bawa ke? Angkut dia dulu. Buat sambal lah. Buat sambal lah. Boleh bagi daus dah. Jeep pun dah sampai dah. Steady. 1 sampai dah. So tengah prepare. Lagi 1 tengah sangkut macet. Ada macet di atas. Nak turun ke bawah macet. So kita tunggu sekejap. Lagi 15 minit lebih kurang. Lepas tu baru sampai ke sini lah. Ke tempat kita orang tinggal ni lah. Sejuk lah. Dah start sejuk lah. Okay. Jeep yang nombor 2 dah sampai. Harap semuanya berjalan dengan lancar. Harap untuk naik sampai atas. Harap dapat tengok awan kapet yang digembar-gemburkan cantik. Tapi tengok gambar memang cantik lah. Cumanya ya, excited lah sikit. Let's go guys. Saya boleh bantu lah. Boleh tak pun tak?
So dah sampai. Kena tunggu pukul 5 baru boleh naik atas. Sekarang ni kita minum dulu, panaskan diri. Sejuk, kat atas ni betul-betul sejuk. Gear lah semua macam, tapi macam okey lagi. Saya tak tahu kat atas nanti lagi macam mana. Sebab tadi naik tu macam pressure sikit. Rasa macam nak muntah apa semua. So rasa tak sedap badan lah macam tu lah. Tapi okey lah, tu experience yang best. Oh, kat azan. Oh, ada surau bawah ni. So dah start mendaki. Jalan ni macam biasa tak rata. Sejuk, tinggi. Tak tahu lah sampai ke tak. Kalau tak sampai turun balik ni. Dapat tengok sunrise ke tak dapat tengok sunrise. Tak nampak jalan lah. Bahaya lah. Boleh macam orang mabuk jalan. Sekejap. Sekejap. Rehat sekejap. Mengah. On stop sekejap. Sebab ada yang tak bernafas. Tak boleh nak bernafas. Sejuk gila. So even benda-benda macam ni kena fit lah untuk naik apa semua kan. Kalau tak memang pancit awal. Dia kena angkat sikit-sikit ni. Dia relax je. Sikit je. Okey. Kalau okey. Jika kau fikirkan kau boleh. Sebab period. Period. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Period masuk YouTube. Satu Google lah. Bagi satu Google. Okey. Semua okey? Terus aja. Kalau kita terlalu lama berehat, nanti kita malas gerak. Ya, itu lah. Nanti penat, boleh berhenti tak apa. Okey. Nanti jalan je. Slow. Jelek ke? Ini aku nak balik tu, Mak. Ora. Kena jalan santai. Boleh tak? Pancit. Walaupun tak tinggi. Disebabkan dan kita semua besar-besar. And tak biasa buat aktiviti macam ni. Lepas tu sangkut, semput. Isap rokok, isap vape. Tak bagus untuk kesihatan. Tapi disebabkan nak tengok sunrise, kita orang teruskan perjalanan menuju ke puncak. Let's go. Rehat dulu lah. Tak boleh berehat dulu. Cantik lah. Dah sampai dah. Let's go. Sikit lagi. Lima minit je naik ke puncak. Tapi kat puncak dingin. Sejuk, angin dia kuat. So babak sejuk gila. View dia cantik gila. Terus je. Let's go. Nak tengok view pula. Let's go guys. Dah boleh tutup flash kot. Tak banyak benda sangat saya nak cakap. Sebab sejuk sangat kat luar ni. Saya tak tahu vlog ni jadi apa. Tapi sebab sejuk sangat saya tak tahan. Bapak sejuk sumpah. Tapi cantik. Ramai gila orang ambil gambar, orang buat video apa semua kan. Tapi saya macam dah tak boleh. Sejuk ya Allah. Cantik. Sampai keluar-keluar ingus. Sejuk gila. Sana dah nampak. Sana dah naik guys. Matahari dah naik. Sunrise dah naik. Matahari dah naik. Cantik gila. Wah. Tak nak cakap apa-apa. Silent moment. Jom next. Next, siapa nak ambil gambar? Jom kita. Sini macam relax sikit, rata sikit dia punya tanah. Ui, tak berani macam ni. Sini aja. Udah. Nurin. Okey. Pusing sana. Saya pusing. Okey.
end up kita orang dah turun sebab tadi bateri saya habis. Sekarang ni nak pergi yang tempat apa yang kat Kawau yang tanah rata tu sikit kan. Yang tanah rata tu so that kat sana bolehlah naik kuda ke apa ke macam tu lah. Tengok lah. Apa kalau tak ada tinggi sangat, tinggi tu je. Batu cave tu 200 je. tak tinggi lah. Tak tinggi lah, boleh je naik. Tak nak dia naik macam tu. Ha? Tak nak dia naik macam tu. Batu cave tu tinggi tu. Mana ada tinggi? Tinggi. So kita duduk bawah tu je lah. Kita tengok. Aku bagi kuda makan. Tengok kita main kat kuda-kuda tu je lah. Kita naik je lah kuda sampai dekat atas tu. Kat tempat tangga tu dah boleh ambil gambar semua kan. Ni aku macam naik kuda pun aku tak nak. Sebab dia gede-gede. Naik kuda best lah. Naik kuda best. Tapi penat lah tadi sebab kita orang tak biasa hiking. Lepas tu tempat sejuk. Lepas tu baru panjat sikit dah. baru panjat sikit dah hilang nyawa Sesak bapak nafas. dia. Sejuk sangat. Hitam weh. Tapi hitam dah hitam. Tapi dengan suara korang. Kat luar okey tak? Wow, Seram. Tapi tu lah nak buat macam mana. Sebab dia terlampau sejuk. Kalau tak, kalau dia aku ingat macam Kalau kalau tak dia sejuk biasa okey je. Sebab dia tak tinggi sangat pun sebenarnya. dia tak tinggi pun. Dia memang rendah je. Ini lagi Betul. teruk daripada yang kita pergi ni Kawau Putih. Kawau Putih tak ada sejuk macam ni kan. Ya ini wak. Ini tadi dia kata 9 ke 10 Celsius hari ni. Sejuk. Kalau kata nak pergi lagi memang tak. Tapi pergi kat situ dapat gambar dia cantik gila sumpah. Gambar dia sumpah cantik-cantik gila. Saya tak sempat nak keluar Fuji sebab tangan saya menggigil, tak boleh nak keluar. So saya rasa saya ni dulu, saya off dulu. Saya lagi dah sampai kat bawah tu. Dah sampai kat kawah tu nanti saya on balik vlog. Saya dah tak tahan dah sejuk gila. So ni kita dah sampai dekat Teletubbies. Oh dia memang betul. Matahari pancar dekat sana tu lah. Cantik tu. Kat sini kurang lah sikit debunya. Tapi still berdebu. Kena tutup juga pakai mask. Sikit pada tadi. Yang tadi teruk sangat. Yang ni macam okey lah sikit. Masih juga berpasir lah. Sekejap saya pakai betul-betul. So yang ni okey sikit lah. Itu kala-kala Teletubbies tu jeep tu kan? Kala-kala dia kan? Kan lah? Trip kali ni banyak benda-benda yang macam mengujakan lah. Macam ada scenery-scenery yang best. Korang ada bawa ni lah? Tak ada. Jangan terus selap. Ya. Kena tembak pakai angin dulu. Ada angin? Tak ada. Tak bawa. Tak bawa tu. Matahari dia tembak betul-betul kat situ je. Kat gunung tu je. Tak betul. Sudah sampai rumah dah. Dah nak check out dah sebab tadi memang rushing gila. Sampai dekat sini around 11 and pukul 12 nak kena check out. And kita orang sempat makan je and terus mandi, siap-siap apa semua. Lepas tu terus keluar and on the way ke mana? Tompak Sewo. Tompak Sewo pula. Itu perjalanan mungkin makan masa dalam 2 jam. Saya rasa sebabkan aktiviti dia sehari saya sekalikan je lah vlog ni. Sebab ya bila banyak-banyak nanti yang susah pula kan. Macam tak ada aktiviti sangat nak buat pun. Cuma explore area-area Surabaya and Bromo. Ya mas. Sepah tu ya. Minta maaf ya kalau sepah. Ya. Minta maaf ya. Terima kasih ya. Enggak ikut. Oh udah kenyang. Udah. Udah kenyang. Abang Lokman ni udah kenyang. Beg sudah semua? Beg sudah semua. Beg Alung belum eh? 2 beg lagi. Kau nak duduk belakang ke tak? Kat sini ah. Kak Alung? Duduk dah? Kat sini. Dia tak cakap tak muat ke? Tunggu Alung belum sampai. Maimunah, lucu nah. Beg gimana? So kita nak check in dekat hotel. Sekarang ni tengah pergi makan dekat kedai Jawa. Kita orang dekat apa? Lunang, Lujang. Apa nama tempat ni tadi? Apa nama tempatnya? Lumajang. Kita orang dekat Lumajang, daerah timur, Jawa Timur. So makan dulu. Hari ni tak ada aktiviti apa-apa. Just pergi makan and then balik hotel rehat. Makan Deh, air, tofu, air, sotong, es jeruk. Saya punya es jeruk.
Es jeruk manis. So malam ni keluar pergi makan, lepas tu nak cari murtabak manis. So beli murtabak manis, nak makan dalam van. Tak try sebab bro cakap sedap. Sebenarnya dia apam balik je. Try lah apam balik manis. Rasanya gimana? Dia Indonesia kan? Wah, banyaknya flavor dia. Ano ada apa? Murtabak telur. Oh, murtabak telur tu murtabak biasa. Murtabak biasa lah. Yang famous apakah yang recommended? Manis. Kacang? Oh, kacang coklat keju. Kacangnya enggak bisa dimakan. Boleh je korang makan lah. Coklat keju je. Yang itu apa kak? Ni coklat keju. Nampak coklat keju. Coklat keju lah kak satu. Coklat keju satu, murtabak telur satu. Lagi kalau? Telurnya. Murtabak telurnya berat satu ke bang? Satu je. Satu-satu je. Murtabak macam tu. Yang ada cili. Yang manis namanya terang bulan. Terang bulan. Terang matahari enggak ada. Terang matahari panas. Panas. Tengok dia naik macam ni. Lawa gila. Wah, gebu kan. Cantik kan? Wah. Ni mau kasih Upin makan enggak? Upin makan. Ni Upin. Dalam mana di Upin pakai iPhone. Dia punya apa Malik nampak menyederakan lah. Compare to Malaysia, dia punya apa tu, dia punya fluffy, dia punya kembang tu cantik gila, nampak gebu je. Namanya apa? Sinilah ya, ni malu. Anak-anak itu malu enggak sama aku? Ya wow. Oh, ni murtabak telur. Oh, yang tu lain. Yang ni lain. Ni harga dia. Tak adalah mahal. Murah gila. Baru 20,000. 20,000 lebih kurang RM7 tu. Udah bayar baru bisa angkat. Okey, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih mas. Terima kasih ya. Saya beli ya. Ikut jualan? Oh bukan. Customernya? Ya. Oh customer. Okey. Customernya kat mana tak ada taran nipu kot. Ada beca-beca apa semua tu lah. Kat sana tu banyak benda lah. Pergi kat sini je. Tapi sebelum kita jalan-jalan, start jalan-jalan, kita nak makan dulu apa balik. Tabak manis ni nak try. Kalau sedap kita akan repeat sebab dia tutup lambat pukul 11. So sempatlah kalau nak repeat. Try. Bismillah. Oh. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang original tak? Ini murtabak coklat cheese. Tengok. Satu juga. Dua lagi, satu murtabak biasa. Jangan ambil yang tu. Kan dia punya gebu tu minta. Jangan nak kak? Kepung ni sedap. Asal? Ada dua je. Mana ada garpu? S0 nak S0. KL, Kuala Lumpur. Oh, KL, Kuala Lumpur. Teman saya banyak ke sana. Ya, betul. Merantau. Sini susah pekerjaan. Sini ramai kan rakyatnya. Di sini mencabar sikit lah. belum merdeka. Kalau di sana kan tanpa ijazah bisa. Ya, insyaAllah. Dia punya feel bukan rasa air tebu biasa tau. Dia rasa air tebu yang kita gigit-gigit tebu. Okay, sekarang pun kita dah sampai dekat tempat sewa tu. Tidur dalam van apa semua. Sejuk juga. Semua dah ready. Bawa kamera 360 baru bawa pakai. Semua dah ready. Naik jeep tau. Naik jeep tu lah. Warna merah tu. Naik jeep warna biru kot. Macam tu lah. So open lah. Jeep tu open. Dia tak kedap macam semalam. So memang boleh tengok view. Boleh memang shock lah. This time ni best lah. Lasak sikit je. Tapi bukan saya yang drive lah. Orang tu yang drive. Let's go guys. Kita nak start lah. Let's go. Ready eh? Tak nampak. Ready eh? 4 lah. Siji, loro, telu, papat. Okay guys, let's go. Tapi yang kat sini tak ada helmet. Steady. Kita nak gerak dah. Bye Lokman. Bye Mas. Mau ikut? Mau ngopi aja. Mau tidur ya. Ngorok. Bagus juga you ada kat dalam yang ada pintu ni. You nak ambil gambar boleh?
Tak. You boleh request nak tutup tingkap pun boleh. Woo, let's go. Kita nak pergi raya rumah Syafiq. Let's go guys. Woo. Kat sini sejuk juga tau kawasan dia. So tak tahu nak describe macam mana, tapi saya tak sabar nak pergi tengok apa yang jadi bila naik jeep ni. Katanya macam adventure sikit, walaupun tak se-adventure turun bawah ke Tumpak Sewu tu. Saya still excited lah sebab ini adalah pengalaman pertama saya dekat Indonesia naik. Gunung apa tu? Lawa. Diorang kat belakang, Bisa enggak? Wow. Permisi. Belum start lagi. Baru nak on the way ke tempat tu. Dah excited. Tengok tu gunung tu. Cantik. Kalau gunung berapi tu masih aktif bahaya juga. Tapi tak tahulah kalau aktif lagi atau mentah kan. Kalau tadi tak pakai jaket tak tahu memang beku rasanya muka. Ada sungai Sun. Tak apa-apa. Okay. Dah start. Tak ada briefing. Woi, ni air ni kuat. Aku tunduk. Terminum airnya. Basah. Mantap. Siap dah pakai hoodie lepas briefing. Luar dah basah. Let's go guys. Lava tu Sumeru. Let's go. Tapi tak tahu tu nama company ke apa. Dapat tengok view macam ni. Ya Allah, cantiknya. Masih aktif gunung tu. Tak tahu korang nampak ke tak, tapi tu nampak. Enggak bahaya ya aktifnya? Bahaya. Kalau itu kan ada yang keluar tuh batu-batu banyak yang muncul. Ibarat apa ya, mata air gitu. Seperti mata air. Kalau dibilang bahaya. Kita di sini selamat nggak? Aman? Aman kita di sini. Aman. Kalau aman teruskan. Let's go. So ni kira macam campsite dorang ah. Dorang boleh melepak kat sini dulu sebelum apa-apa, sebelum start, sebelum berkumpul. So dorang lepak kat sini dulu. Okey lah. Saya tak tahu lah macam mana saya duduk sekarang ni. Saya tak kira apa nak jadi lah. Saya okey je. So lepas kita nak ambil gambar apa semua, kita nak bergerak dah. Semua pun dah ramai. Dah penuh dah orang kat sini. So kita nak bergerak ambil gambar. Boleh? Ni kesal sikit. Tak nampak pula mukanya. Macam mana nak nampak mukanya? Yang bagusnya trip kali ni, fotografer, videografer disiapkan sekali tau. So dalam package tak mahal, murah je. Sekali package, sekali dengan naik jeep, sekali dengan trip. So rasa berbaloi lah. Walaupun yalah, faham lah fotografer untuk satu tempat tu memang diorang tahu apa diorang nak ambil tau. So cantik lah gambar yang dapat pun daripada diorang cantik. And then diorang punya video pun berpuas hati lah macam tu. Dia just video shout out ataupun video kita dia berhenti kat tepi. Orang videografer tu kat tepi, kita jalan naik jeep macam tu lah. Seronok lah. Saya lupa bawa spek Spiderman saya. Batman lupa bawa. Hey, kambing. So kita orang dah nak start dah main air. Let's go. Jadi guys, tak berani nak berdiri sebabkan saya pegang kamera, saya takut jatuh. Tengah tunggutan.
terus Lagi sekali. Kenapa? Airnya daripada mana? Dari Semeru. Oh, gunung? Iya. Oh, sejuk, patut sejuk, dingin. Iya. Oh, ni dipanggil lava dingin? Iya. Oh, iya. Sejuk airnya. Lagi sekali. Let's go. Lagi sekali, kita redah. Oh, dia kalau berdiri tak basah? Tak apa-apa. Ha? Berdiri lagi basah ke duduk lagi basah? Iya. Berdiri lagi basah. Berdiri lagi basah guys, takut lah. Third time, let's go. Sekali, kurang laju tadi. So kita orang pun dah sampai dekat Tumpak Sewu. Tadi dah penat gila, panas. Tapi disebabkan dah nak keringkan baju, nak keringkan kasut apa semua, pakai jugalah, bertahan jugalah. Lepas tu ni nak pergi Tumpak Sewu, tengok panorama. Aduh hai, saya punya masalah sekarang ni, saya punya memory card tinggal 9 minit je. Saya harap saya sempat lah tengok panorama sekejap. So saya akan skip banyak benda. Terus tengok panorama, let's go. Gila orang kat sini, so tak apa. So sebabkan kita orang tak turun, so tak apa, biar je diorang ambil gambar. So dekat Tumpak Sewu ni tak lama sangat. Kita orang macam nak gerak dah lepas ni. Dia sambil ambil gambar macam tu je, shot-shot daripada kamera macam tu je. Lepas tu terus balik lah, tak ada buat video apa-apa pun. Sesi mendaki, apa namanya, apa nama tempat ni? Tumpak Sewu. Tumpak Sewu dah berhasil. Ni tengok panorama dia dulu. Lama tinggi Sol. Nak naik ni ikut tangga tu. Nampak tangga macam ada tangga tu kan? Ikut naik tu, turun sampai ke bawah. Lepas tu nak naik balik nampak kayaknya saya tak turun. Yang turun diorang 3 ni. Hai, selamat pagi guys. So sebenarnya saya skip banyak gila benda tau. Semalam balik daripada Tumpak Sewu tu, saya terus macam bateri dah tengah tak ada. Lepas tu memori nak kat full, tak sempat nak transfer apa-apa. So saya decide macam tak apalah, nantilah sampai Surabaya. Sekali sampai Surabaya, perjalanan daripada Tumpak Sewu ke Surabaya ambil masa 5 jam tau. So yang tu dah penat gila. Lepas tu macam malam tu balik, terus sampai hotel, mandi-mandi, tidur. Apa namanya, untuk vlog ni lah, kira closing untuk vlog ni lah. Lepas tu sekarang ni baru bangun, dah siap apa semua kerana nak jalan-jalan area Surabaya. Dah jalan area Surabaya, petang nanti flight pukul 5 ke pukul 4 macam tu, balik ke KL balik. Ni berapa MP ya? Berapa MP ya? Berapa MK? MP 40. Boleh zoom ah? Boleh zoom. Boleh crop gambar? Boleh. Crop enggak apa-apa, bisa, semua bisa. Jangan lupa. Ni jangan lupa. Terima kasih ya. So settle, dah beli barang-barang, tinggal nak balik. Tak tahu diorang nak pergi mana. Korang nak pergi mana? Tak ada kan? Burudi tu apa? Macam ni juga tak terus. Boleh. Jom kita pergi Burudi. Let's go. Kita orang Paumi dekat Awesome dekat Surabaya. Apa hasil yang kita dapat? Ultraman 3 guys. Ultraman 3. Dapat Ultraman 3. Dapat blokis. So last update, saya dah sampai dekat airport Surabaya, dah nak balik dah ke Malaysia. So saya nak end dah vlog ni apa semua. So terima kasih kepada yang tengok sampai habis. Jangan lupa subscribe, share, tekan like apa semua. Banyak video yang saya skip, banyak part yang saya skip sebabkan saya punya bateri life tak panjang dekat sana. Sebab kamera action cam ni banyak pakai bateri, so saya sepatutnya kena extrakan lebih lagi bateri. Harap korang enjoy. Jangan tanya kenapa saya pakai baju sama, sebab lagi steady penuh, tak boleh sumbat. So saya terpaksa pakai jaket ni balik. Dah bau apa dah tak tahu. So jumpa korang next time. Jangan lupa subscribe, share, like, komen dekat YouTube bawah ni.